Benda ni sangat penting. Okay, jadi hari ni bersama kami dalam video Along and John. Hari ni nak temu ramah lah. Okay, Nak cakap siapa ni? kita hari ni nak cakap tentang kawan, pemilihan kawan. Macam mana hidup kita ni, kita nak pilih siapakah kawan kita, siapa yang akan kita nak bergaul. Tahu. Mana di mana ni? Oh, Ah, di sini. tahu. Di sini. Okay. Okay, benda ni sangat penting. Dia sebenarnya bukan kita salah pilih kawan. Sebenarnya kita salah letak kawan kita kat mana. Okay, kawan nombor 4. Kau ingat? Ingat. Apa kau pernah beritahu? Kawan apa? Kawan hai bye bye. Salah. Sikit. Salah sikit. Okay. Kawan pasar malam. Oh. Kawan pasar malam ni maksudnya betul lah dia kawan hai bye bye, tapi kalau kita jumpa kat pasar malam, kita borak dengan dia lama tak? Sekejap sahaja. Tak payah sekejap saja. Okay, so maknanya kita boleh borak dengan dia pasal cuaca, dari mana, tadi buat apa, itu je. So habis. Khalas. Oh, khalas. Sampai situ je. So, kawan kategori yang ketiga. Ingat tak John? Kawan meja makan. Okey, boleh betul. Kawan minum air lah. Kawan minum air ni kita boleh cerita dalam sikit lah kan. Kawan yang mungkin cerita pasal kerja, pasal hobi, pasal apa lagi John? Boleh. Pasal beli apa. Okey, boleh lah. Cerita pasal favourite, apa-apa sikit-sikit lah. Tapi dia tak boleh masuk dalam lagi tau. Ada blok lagi kat situ. Okey. Kawan level 2. Awak ingat John? Kawan pekarangan rumah. Okey, betul. Kawan halaman rumah. Yang ni dia boleh tahu sikit-sikit apa yang kita buat. Kita kerja kat mana, rumah kita kat mana. Dan dia boleh tahu sikit lagi lah. Dia dah kira boleh tahu peribadi kita sikit-sikit je. Last sekali, kawan yang boleh masuk dalam rumah, even dalam bilik kita. Yang tu betul-betul boleh masuk je. Dia boleh tahu masalah dalam kain kita, peribadi kita, pasal apa-apalah. Tapi tak semualah kan. Ya. Kita kat semua kita curahkan kat Allah lah kan. Betul. Tapi benda ni, at least kita ni, manusia ni dicipta saling bergantungan. Jadi memang kena ada orang untuk kita bagi tahu. So ni selain daripada family lah ni kenalan. So benda ni guys sangat-sangat penting. 4 jenis kategori ni kita tak boleh main, masuk je. Yang 3 masuk nombor 2, 2 masuk nombor 1. Jumpa-jumpa nombor 4. Alih-alih bawa dia terus masuk dalam rumah, bahaya. Okay guys, itulah Jumpa kami di episod episod seterusnya. seterusnya.